Seperti apa yang kamu nampak belakang saya ini adalah sebuah Proton X50 terbaru daripada Proton. So hari ini saya akan buat satu review khas untuk anda dengan jalan keliling tengok apa yang berbeza antara ini X50 terbaru dan seperti yang kamu nampak di belakang saya itu adalah Proton X50 yang lama. So apa yang berbeza antara dua ini? So kita akan jalan keliling supaya anda nampak lebih jelas lagi model X50 terbaru ini. Untuk pengetahuan anda, B segmen SUV yang jual terpaling banyak adalah Proton X50. Dengan sebanyak 134,000 unit telah dijual sejak pelancaran dia pada tahun 2020. Jadi, kali ini mereka memperkenalkan all new Proton X50 ini. Alright, kita akan mula dengan bahagian luaran dulu, terutama bumper depan. Bagi saya, mungkin designer ini dia dapat inspirasi ia lebih kepada sebuah kereta Volkswagen Golf. Terutama dia punya bumper punya lining ni, kamu boleh nampak dia mirip, dia agak sama sebuah design dia lebih kurang sama seperti Volkswagen Golf hatchback. Lampu dia ada sedikit beza dengan X50 yang lain kerana lampu ini lebih panjang. Apabila dia lebih panjang, lebih besar, tapi dengan saiz yang sama, dia nampak lebih sepit sikit. Day running light satu line ini dengan putus tiga ini, dia nampak lebih bergaya berbanding dengan satu lining sahaja. Dan grill dia atau sarung dia ada juga berbeza. Kalau berbanding dengan X50 yang sebelah ni, dia nampak adalah satu sarung atau satu grill yang berlainan atau separate. Tapi untuk X50 ini, dia punya grill dia nampak lebih sekali dengan dia punya bumper depan. Tapi lining merah itu tetap ada, tapi dialihkan di lebih atas sedikit atau lebih tengah sedikit. Dan apabila kamu jalan sampai tepi, sebenarnya kamu nampak kereta ni dia punya saiz atau reka bentuknya lebih kurang macam X50 lama. Kenapa begitu? Bagi pendapat saya, hanya pendapat saya ya, body dia adalah sama dengan X50 yang sebelum ini. Dengan pintu dia juga yang sama, terutama kamu tengok dia punya cermin tingkap ketiga tu. Sebenarnya dia adalah sama dengan X50 sebelum ni dan pintu dia juga. Dan kamu boleh nampak lining dia sama. Tapi apabila masuk ke bahagian belakang, lampu X50 baru ini dia nampak lebih sepit, lebih kecil, dia nampak lebih sporty. Mungkin disebabkan lampu ni nampak lebih sporty adalah disebabkan dari kanan ke kiri dia disambung dengan lampu tengah ini yang juga akan menyala. Sekali dengan boot belakang yang ada design baru dengan ada nama Proton yang besar ini, dia nampak lebih premium dan lebih kelas. Kalau sekelip mata kamu pandang, sebenarnya Proton X50 ini dia nampak lebih garang, lebih sporty berbanding dengan X50 sebelum ini. Datang dengan styling design yang baru. Dan sudah tentu, lampu depan belakang ini semua dilengkapi dengan LED system. Untuk model ini pula, dia datang dengan spoiler yang lebih sporty dan lebih tinggi berbanding dengan model biasa. Sekali dengan ada chop S di sini. S ini mungkin dilambangkan sebagai sport. Dengan sport rim yang nampaknya agak luar biasa, buat kali pertama kita nampak sport rim dia design ada diamond cut design. Dan dengan saiz 18 inci, datang dengan tayar 215/55/18 daripada Continental Tires. Proton X50 terbaru ini akan mengadakan 3 variant iaitu Executive, Premium dan Flagship. So, apa yang kita ada pada hari ni, ada 2 variant ni. Satu nampak lebih sporty dengan ada aero kit, ada lagi satu lebih biasa. Ia datang dengan enjin baru iaitu iGT 1.5 TD, sebuah enjin turbo siap dengan gearbox 7 speed dual clutch transmission. Dan enjin ini menghasilkan 181 horsepower pada 5,500 RPM dan dengan 290 Nm of torque mulai daripada 3,500 RPM. Okey, kita masuk ke bahagian interior. First impression bagi saya adalah dia punya seat nampak lebih biasa-biasa.
dengan tak ada apa yang special atau design yang berlainan, tapi seat ini adalah gunakan electric adjustable. Dan interior dia sebenarnya adalah 100% berbeza dengan X50 sebelum ini. Dan kalau kita tengok di panel, pintu panel, dia punya controller semua adalah design lebih cantik dan lebih moden berbanding dengan S50 yang sebelum ni. Dan dashboard dia juga lebih nampak lebih classy, lebih premium. Dan apa yang paling saya suka adalah dia punya center console. Dia punya center console dia nampak lebih, boleh katakan macam sebuah kereta sport yang sangat menarik. Terutama bahagian depan ni, dia ada tempat letak phone dia yang amat tinggi. Ini yang saya sangat minat. So, bila kamu letak phone sini, ada satu wireless charger, satu lagi untuk letak phone. Kamu boleh pandang ke depan semasa kamu bawa, dan kalau kamu nak tengok mesej masuk ke apa, kamu boleh nampak dengan tak perlu pandang ke bawah sangat. Dan berbanding dengan X50 sebelum ni, gear shifter dia di bahagian tengah konsol. Dan untuk model terbaru ni, dia tak ada gear shifter di bahagian tengah konsol untuk gear shifter dia, tapi gear shifter dia telah mengalir ke sebelah steering atau di depan steering seperti kereta Continental di bahagian sini. Ini adalah gear shifter dia di depan steering. Kembali ke konsol tengah ni, bahagian tengah ni yang seperti yang saya katakan, saya paling minat bahagian ni. So, bahagian tengah ni yang lebih tinggi dan bawah sini ada satu compartment lagi untuk kamu punya passenger atau driver boleh letak handbag atau barang-barang yang seperti bag dan lain-lain yang barang lebih besar di sini. Selain daripada konsol di bahagian armrest ini juga ada tempat letak barang yang lebih kecil. Dan sini juga ada 3 charger port, iaitu satu Type A, satu Type C dan satu lagi adalah 12 watt punya port untuk kegunaan seperti air pump atau apa yang perlu digunakan semasa kamu buat camping dan segalanya. So, lagi satu yang tambah menarik adalah dia punya aircon vent ini. Dia punya aircon vent ni sebenarnya terletak di depan-depan tempat kamu letak phone atau wireless charger phone ini. Sebenarnya dia bukan hanya boleh tiup angin sejuk untuk driver dan passenger, tapi sedikit sebanyak dia juga membantu untuk sejukkan phone anda semasa kamu charge telefon anda di sini, dan ia akan menjadikan handphone anda panas. Jadi design dia terletak di sini bagi saya sangat-sangat praktikal. So, ada 4 button fizikal di sini seperti yang kamu boleh nampak. Ini adalah dia punya hazard light atau double signal. Dia punya auto untuk aircon dan dia punya kipas untuk aircon, kekuatan kipas untuk aircon. X50 ini dia juga datang dengan head unit yang baru dan lebih besar dengan saiz 14.8 inci untuk head unit display dia, dan boleh katakan segala kamu nak control semua ada di dalam sini, termasuk aircon, radio, auto parking dan banyak lagi barang-barang atau sistem dia juga berada di dalam head unit ini. Dan display unit ini juga dilengkapi dengan voice command, iaitu kamu boleh hanya menggunakan suara untuk order kereta ni untuk buat sesuatu, seperti kamu boleh cakap hi Proton, kuatkan aircon atau tutup atau buka punya sunroof. Sebelum ni kamu hanya menggunakan bahasa English, tapi untuk yang ini kamu dah boleh gunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Malaysia. Dan head unit ini juga dilengkapi dengan Apple CarPlay, begitu juga dengan Android Auto. Seperti kereta moden yang canggih yang lain, Proton X50 terbaru ni juga mempunyai sistem yang anda boleh sambungkan dengan handphone anda dengan download mobile apps di handphone anda. Jadi kamu boleh linkkan handphone anda kepada display unit dan kamu boleh baca atau tengok pelbagai barang yang kamu nak, seperti map service, vehicle service, discover keliling dan segala-galanya. Dashboard dia yang menarik datang dengan ambient light, jadi dia nampak lebih classy, terutama semasa kamu membawa kereta ni pada waktu malam. Sebuah LCD meter display yang bersaiz 8.8 inci di depan steering. Jadi
Untuk driver hanya perlu pandang ke LCD meter ni untuk dapatkan bacaan seperti kamu punya speed, berapa kamu punya mileage dan minyak dan segala-galanya. Semua ada display di sini. Ia datang dengan 4 driving mode selection untuk anda. Kamu boleh gunakan normal mode untuk kegunaan biasa, sport mode untuk sport driving, eco mode untuk jimat minyak dan addictive mode. Addictive mode ini adalah lebih kepada satu setting mode untuk setiap individual driver dengan keselesaan individual atau dikatakan driving style masing-masing. Apa yang sangat bagus adalah dia punya ADAS system, iaitu Auto Driver Assist System dengan level 2. Dan kereta ni juga datang dengan 6 airbag di keliling tepi depan. X50 terbaru ni juga mempunyai sistem auto parking. Dia boleh parking parallel parking atau perpendicular parking. Dan semua ini boleh dipandang dengan kamera 360 darjah dan 180 darjah. Jadi kamu boleh nampak keliling dia depan, kiri, kanan dan belakang. Macam kereta baru-baru ni atau kereta yang lebih mahal, sekarang semua dilengkapi dengan radar system. Apa itu radar system? Adalah semasa anda memandu, ada kenderaan di keliling anda, dia akan bagi warning supaya anda tahu, supaya anda aware untuk mengelakkan collision atau kemalangan. Untuk seat belakang pula, kamu boleh duduki 3 penumpang atau 2 penumpang dengan turunkan armrest dia dengan ada 2 cup holder di bahagian tengah itu. Dan untuk penumpang di belakang juga, kamu akan dapat 2 aircon vent dan 2 USB charging port dengan itu Type A dengan Type C. Untuk suspension pula, untuk bahagian depan, dia masih menggunakan McPherson punya suspension, antara suspension yang sejak daripada Proton lama lagi. Antara suspension yang paling bagus adalah menggunakan McPherson punya design. Dan untuk suspension belakang, mereka menggunakan independent suspension system untuk keselesaan semasa memandu. Jadi apa pendapat anda tentang Proton X50 terbaru ini? Sila komen di bawah ya.